Okey, nak buat Thai green tea ni Kak bukan pakai satu sudu besar Kak. Bukan, dia pakai 10 gram. Jadi akak kalau rajin lah kena timbang. Okey. 10 gram Kak. Okey. Okey Kak, gram saja. Dia kalau letak dalam satu sudu tu, dia memang satu sudu tapi dia tak membukit lah. Cup saiz 16, pakai 10 gram saja. Lepas tu air 120 ml. Kita masukkan dalam ni. Ni kalau nak buat air Thai green tea yang ais lah. Tu susu pekat nanti akak letak secukup rasa yang akak nak. Lebih kurang 40 ml ataupun 50 ml susu pekat. Okey, nanti akak kacau-kacau. Memang kita buat separuh je Kak. Nanti kita letak air batu, dia akan penuh sampai dekat atas. Jadi akak akan dapat kualiti Thai green tea yang macam ni. Nampak warna dia? Kalau dah letak susu pekat, dia cantik lah. Ada juga customer kita, dia beritahu pun guna 10 gram juga pun dah okey juga. Nak beli satu paket terus boleh Kak. Satu paket tu memang boleh mancung banyak gila. Balang besar boleh buat. Paling kurang 50 cup boleh buat Kak. Tu paling kurang. Kita boleh adjust dia, boleh cecah sampai 100 cup. Guna yang 500 gram sahaja.